Pernahkah anda terfikir bagaimana telefon boleh menerima mesej tanpa wayar? Dan bagaimana Wi-Fi membolehkan kita melayari internet? Dan bagaimana pula doktor boleh melihat tulang tanpa melakukan sebarang pembedahan? Semua ini berlaku kerana gelombang elektromagnet. Jom kita pelajari dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Apa itu gelombang elektromagnet? Gelombang elektromagnet ialah gelombang yang membawa tenaga dan boleh bergerak tanpa memerlukan medium seperti udara atau air. Oleh itu, gelombang elektromagnet boleh bergerak di ruang angkasa atau vacuum. Semua gelombang elektromagnet bergerak pada kelajuan cahaya iaitu 3/10⁸ meter sesaat di dalam vacuum. Gelombang elektromagnet terdiri daripada 7 jenis. Susunannya ialah gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya nampak, ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Semakin ke arah sinar gamma, frekuensi semakin tinggi, panjang gelombang semakin rendah dan tenaga juga semakin tinggi. Gelombang radio digunakan untuk penyiaran radio dan televisyen. Gelombang mikro pula digunakan dalam komunikasi telefon bimbit, Wi-Fi dan satelit. Inframerah digunakan pada alat kawalan jauh dan kamera Hubble. Cahaya nampak membolehkan kita melihat gelombang iaitu pelangi dan lampu sulur. Ultra ungu membantu pembentukan vitamin D, tetapi pendedahan berlebihan boleh merosakkan kulit. Sinar X digunakan untuk melihat tulang, manakala sinar gamma digunakan dalam rawatan kanser. Kesimpulannya, gelombang elektromagnet memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa gelombang elektromagnet, komunikasi tanpa wayar, perubatan moden dan banyak teknologi yang kita gunakan setiap hari tidak dapat berfungsi. Semoga penerangan ini membantu anda memahami gelombang elektromagnet dengan lebih mudah. Terima kasih kerana menonton.